Okay, hari ni kita nak try spray dari DPI Anchor, produk baru lah, Promark. Kemungkinan pigment kali ni lebih tebal daripada yang biasa. Okay, hari ni kita try color dia royal blue. Okay, ini mungkin cap jenis baru dia. Biasa kita pakai stock cap dia kalau merah tu. Okay, ini kita try. Okay, ini jenis kalau kita direct. So, kalau kita try fine line, not bad. Sedap. Cap dia best, stock cap dia sedap. Okay, ni contoh saya try touch up line. Lebih tebal lah pigment dia. Nampak dia kurang drip, nampak lagi tebal. Highlight sini. Okay, boleh cover. Dia boleh cover Montana. Not bad. Okay, ni warna putih. Kita tengok dia punya pigment dia macam mana. Okay, ni putih dia. Nampak kurang drip dia. Not bad. Nampak memang berbeza lah. Perbezaan dia macam ni lebih kurang, ini lebih cair. Tapi untuk yang ni ada kegunaan yang bagus dia. Macam ni untuk spray-spray medium lain seperti barangan motor. Tapi kalau untuk ni dipakaikan untuk direct ke dinding community graffiti. Okay, kalau biasa Montana kalau kita spray direct memang dia dah cover. So kita try Promark ni macam mana coverage dia. Boleh dikatakan not bad, boleh cover. Ni baru single layer pun dia dah cover, so not bad. Pada saya can baru ni Promark ni, so boleh pakai untuk direct untuk graffiti punya community kan. Coverage dia lagi okey, pigment dia lagi pekat, kurang dripping, cap pun sedap. Cap baru ni pun saya rasa sedap. Pada saya okey lah, boleh digunakan lah.